Tahu tak tentang pesakit Down syndrome? Hari ini saya ada satu pesakit mengalami Down syndrome. Beliau lambat bercakap, umur dalam 5 tahun. Masalah yang timbul adalah dia dah pergi follow up dekat hospital kerajaan. Masalahnya nak kena buat ujian pendengaran. Bila nak buat ujian pendengaran kena bagi ubat tidur, tapi dia tak boleh tidur. Jadi dia datang jumpa saya. Jadi saya nak check telinga dia pun memang susah. Tengok memang ada tahi telinga dalam tu, earwax. So kita bagi full bius, masuk ward sebagai day case. Kita bagi tidur dan kita cuci telinga dia dan tengok di dalam gegenang telinga dia ada cecair. Kita buat satu pembedahan iaitu laryngotomy, mengeluarkan cairan daripada telinga tengah. Dan seterusnya buat ujian pendengaran iaitu brainstem evoked response audiometry, BSER. Dan kita dapat result lah, dia mengalami masalah pendengaran yang peringkat kurang pendengaran, peringkat sebelah peringkat mild, sebelah lagi peringkat moderate. Maka dia kemudian kita rujukkanlah kepada bahagian audiologi dan bahagian speech therapy dekat hospital kerajaan. So kita tengok apakah ciri-ciri Down syndrome. Jadi kita tengok apakah ciri-ciri Down syndrome. So ni ciri-ciri dia, kita tengok muka dia. Dia macam tepek sikit lah bahagian depan mata dia, bahagian ni dia macam lipatan kelopak dia macam ke dalam sedikit. Kemudian dekat mata hitam tu kadang-kadang ada bintik-bintik putih. Bahagian hidung dia macam lepeh. Kemudian telinga kecil dan macam rendah. Mulut, lidah dia besar dan biasa macam terkeluar. Kemudian dekat lelangit high arch. Dan dia boleh ada masalah gigi. Dekat tangan, dia tangan dia pendek dan jari pun pendek, dan jari kelingking dia macam pendek dan juga melengkung ke dalam. Manakala dia punya tapak tangan dia ada satu line saja. Dan dia punya otot-otot pun dia macam lemah, dia macam muscle tone dia kurang. Badan dia macam bulat. Dia biasanya ada masalah jantung jugalah. Kemudian dari segi kaki dia banyak lapisan skin crease, dan dia punya jari pun antara ibu jari dengan jari yang tengah tu dia macam ada berpisah, separation. Itulah antara ciri-ciri pesakit Down syndrome. So dia ada masalah jantung, masalah pendengaran, dan juga masalah otot-otot lah. Okay? Sebab itulah pesakit Down syndrome kena cek doktor, cek penglihatan, cek pendengaran, dan cek jantung. Dan biasanya dia kena follow up dengan pusat komuniti, pusat inilah untuk terapi. Okey, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.